Assalamualaikum warahmatullah. Syahrin? Halo? Halo, Waalaikumsalam Ah, Tuan Haji. boleh mulalah. Dah 40 ah. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan majlis kita dengan Al-Fatihah. Syahrin? Syahrin? Ya, Tuan Haji, kejap. Hari ini kita membincangkan dalam surah Al-Baqarah ayat 261 sehingga 264. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبات أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقون Yutbi'u منا ولا عزل لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من sadaqati. صدقة يتبعها أذى Haza. والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والعذاب كالذي ينفق ملحور النسي ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليهم تراب فأصابه وبيل فتركه صلدا لا يدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين.
Maksudnya dalam ayat 261, bandingan derma orang-orang yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah. Ia sama seperti sebiji benih yang tumbuh menerbitkan 7 tangkai. Tiap-tiap tangkai itu pula mengandungi 100 biji. Dan ingatlah, Allah akan melipat gandakan pahala bagi sesiapa yang dikehendakinya. Dan Allah Maha Luas rahmat kurnianya, lagi meliputi ilmu pengetahuannya. Terusnya, orang-orang yang membelanjakan harta pada jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang mereka belanjakan itu dengan perkataan membangkit-bangkit pemberiannya, dan tidak pula menyinggung atau menyakiti pihak yang diberi. Mereka beroleh pahala di sisi Tuhan mereka dan tidak ada kebimbangan dari berlakunya kejadian yang tidak baik terhadap mereka, dan mereka pula akan berduka cita. Ayat 263 maksudnya menolak peminta sedekah dengan perkataan yang baik dan memanfaatkan kesilapan mereka adalah lebih baik daripada sedekah pemberian yang diiringi dengan perbuatan atau perkataan yang baik, menyakiti hati. Dan ingatlah, Allah Maha Kaya lagi Maha Penyabar. Dan yang terakhir, wahai orang-orang yang beriman, jangan rosakkan pahala amal sedekah kamu dengan perkataan membangkit-bangkit dan kelakuan yang menyakiti, seperti rosaknya pahala amal sedekah orang yang membelanjakan hartanya kerana hendak menunjuk-nunjuk kepada manusia, yaitu riak, dan ia pula tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat. Maka bandingan orang itu ialah seperti batu licin yang ada tanah atasnya. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu ditinggalkannya bersih licin, tidak bertanah lagi. Demikian juga hal orang-orang yang kafir dan riak itu. Mereka tidak akan mendapat sesuatu pahala pun dari apa yang mereka usahakan. Dan ingatlah, Allah tidak akan memberi petunjuk kepada kaum kafir. InsyaAllah saya serahkan kepada Tuan Haji untuk memulakan sesi kupasan ayat dengan lebih mendalam. InsyaAllah. Okey. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih Syarin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan rahmatnya kita dapat bersama sekali lagi dalam sesi tadabbur Al-Quran KDMRS yang insya-Allah dapat memberi banyak manfaat kepada kita. Antaranya ianya boleh menambahkan iman kita
menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala sesuai dengan firman Allah dalam surah Anfal. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Semuanya orang beriman apabila disebut nama Allah akan gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah akan bertambahlah iman mereka, dan kepada Allah lah mereka tawakal. Jadi pagi ni Ana ingin berkongsi tadabbur ayat 261 hingga 264 surah Al-Baqarah. Mulakan ayat 261. Allah Ta'ala kata apa? Perumpamaan bagi orang yang mendermakan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang dia kehendaki, dan Allah Maha luas lagi Maha mengetahui. Saya ingin sentuh sikit tentang asbabun nuzul, sebab penurunan ayat ini. Ianya ada berkaitan dengan Sayyidina Uthman bin Affan dan juga Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Jadi Abdurrahman bin Auf ni telah satu hari telah memberikan 50%, setengah 50% daripada simpanan wang dia yang ada masa tu 8,000 dinar. Dinar ke dirham? Dinar. Dirham ke dinar? Dinar. Jadi dia telah beri setengah, jadi 4,000 lah, 4,000 dinar dirham. Dan dia pergi jumpa Rasulullah SAW dan dia bagi tahu ini sedekah, ini 4,000, ada 4,000 ni saya sedekahkan kerana Allah, dan setengah lagi untuk diri saya dan keluarga saya. Jadi Rasulullah SAW pun berkata semoga Allah Subhanahu Wa Taala berkati wang yang kamu guna untuk diri kamu dan keluarga kamu, dan juga wang yang kamu sedekah. Jadi biasalah kalau ada orang bagi apa-apa, wang ataupun hadiah pun kita doakan barakah kepada mereka. Kemudian manakala Uthman bin Affan pada peperangan Tabuk, beliau telah infakkan ataupun sedekahkan sebanyak 1,000 ekor unta yang lengkap untuk peperangan Tabuk. Bayangkan 1,000 ekor unta. Masa tu mungkin banyaklah satu sumbangan yang besar, satu sedekah infak yang besar. Dan juga kita tahu juga Sayyidina Uthman bin Auf juga sedekahkan juga, infakkan telaga dia, telaga beliau yang dikenali sebagai rumah kepada orang ramai lah, dan ianya jadi wakaf. Telaga wakaf. Dan masih ada lah hingga sekarang. Jadi satu ketika
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat dua tangan baginda dan manjatkan doa untuk Uthman bin Affan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, ya Tuhanku, sungguhnya hamba telah reda kepada Uthman. Maka redailah dia dan Dan diriwayatkan Nabi terus angkat kedua tangan baginda hingga terbit fajar. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat ini ya, ayat 261. Jadi secara umumnya ayat ini menjelaskan tentang keutamaan infak atau sedekah di jalan Allah. Banyak contoh-contoh seperti kita sebarkan ilmu pun boleh masuk dalam golongan ini. Membeteras kemiskinan, penyakit dan sebagainya. Jadi infak pada jalan Allah ni, jalan Allah yang dimasukkan dan yang paling besar, agung adalah jihad, agar dikatakan agar kalimah Allah itu Islam adalah yang paling tinggi. So seterusnya ayat 261, dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu bahawa Allah Subhanahu Wa Taala akan melipat gandakan pahala bagi siapa saja yang berinfak ataupun yang bersedekah pada jalan Allah semata-mata untuk mencari keredaan Allah. Jadi Allah akan beri pahala berganda bergantung kepada keikhlasannya. Jadi contoh, kalau kita buat satu kebaikan, kita dapat apa? Kita dapat banyak mana? Assalamualaikum. Halo. Dapat pahala Tuan Haji. Dapat pahala banyak mana? Satu kebaikan yang kita buat. Satu kebaikan. Allah Ta'ala bagi. Macam mana? Allah Ta'ala bagi 10. 10 ya? 10. Ya. Kalau solat berjemaah? 27. 27. Dan kita lihat. Ya. Siapa nak cakap? Jadi apa buat kebaikan biasa ni 10, solat berjemaah 27 kali ya. Itu kelebihan solat berjemaah di masjid surau. Kalau kita nak semayang 7 kali pun dah tak larat. Allah Ta'ala bagi 27 kali ya. Kepada orang yang berusaha untuk solat berjemaah. Kita nak banyakkan amal soleh kita, pergilah solat berjemaah. Dan kemudian kita lihat pada infak ataupun sedekah pada jalan Allah ini, Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu 700 kali ganda. 7 kali ganda. Jadi apa dia kebaikan, apa dia infak sedekah ni? Yang dikatakan infak sedekah pada jalan Allah ni antaranya menyebarkan ilmu yang sebutkan tadi, berjihad, ulama menyiapkan senjata untuk mempertahankan Islam, membela negara, melindungi keluarga dan lain-lain. Dan dalam ayat ni Allah Subhanahu Wa Taala
bagi perumpamaan mereka yang infak, sedekah pada jalan Allah, seperti satu biji benih. Benih lah, benih padi, apa gandum ke, seumpamanya, yang ditanam di tempat yang subur. Yang ditanam di tempat yang subur akan menghasilkan 7 tangkai. Dan tiap-tiap tangkai itu pula mengandungi 100 biji. Jadi 7 kali 100, jadi 700 bukan? Banyak tu. Tadi apa 10, 27. Ini 700. Dan mengikut satu pakar pertanian, mereka kata sebiji benih tu, benih seperti padi dan seumpama ni, boleh hasilkan sehingga 70. 70 butir. Dan setiap, apa dia panggil butir di sini, dan setiap butir ni ada sehingga 100 biji dan lebih. Ini lagi banyak, 70 kali 100 dah 7,000. Jadi inilah apa gambaran tentang banyaknya pahala orang yang bersedekah, orang yang infak pada jalan Allah. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala melipat gandakan pahala bagi siapa saja yang dia kehendaki, dan pemberian Allah tidak ada batas. Okey, kita pergi ayat 262. Maksud ayat, orang yang mendermakan hartanya di jalan Allah, dia mereka tidak mengiringi apa yang mereka belanjakan itu dengan perkataan membangkit-bangkit pemberiannya, dan tidak pula menyinggung atau menyakiti pihak yang diberi. Mereka beroleh pahala di sisi Tuhan mereka, dan tidak ada kebimbangan dari berlakunya kejadian yang tidak baik terhadap mereka, dan mereka pula tidak akan berduka cita. Jadi di sini yang kata apa, gandaan pahala yang Allah Ta'ala beri itu 700 kali lipat itu, dia ada 2 syarat. 2 syarat. Syarat pertama ialah tidak menyebut tentang apa yang sedekahkan, diinfakkan, ataupun memberi dengan sikap tidak menyebut-nyebut tentang apa yang disedekahkan, diinfakkan, dan tidak merasa tinggi darajat daripada penerima. Tidak menyebut-nyebut. Macam mana kita faham ni? Kita bagi tapi kita tak menyebut-nyebut tentang apa yang kita bagi tu. Nah, Syarin. Ya Tuan Haji. Kita tidak menyebut-nyebut tentang apa ni. Ini syarat pertama, kita tidak menyebut-nyebut tentang apa yang kita beri. Tidak membagi tahu orang. Tidak membagi tahu orang kalau kita bersedekah. Kita bagi tahu orang. Okey. Apa lagi? Tidak. Dan tidak ada kebimbangan. Yang lain macam mana? Apa yang akhwat faham? Tidak menyebut-nyebut tentang apa yang diberi.
contoh lagi. Ada contoh lain? Ya, ada tak apa. Teruskan dengan apa syarat yang kedua. Ya. Syarat yang kedua adalah tidak melakukan hal-hal yang menyakiti perasaan penerima sedekah, penerima sedekah tu ataupun penerima infak tu lah. Dan dia juga dia tidak minta dibalas akan pemberian dia. Inilah infak ataupun sedekah yang mendapat pahala berganda. Dan mereka ini tidak merasa takut. Dan ini tidak merasa takut. Dan merasa takut di sini apa? Dan tidak bimbang. Tidak kebimbangan. Berlakunya kejadian tidak baik kalau ikut sini. Mungkin dia tidak bimbang juga. Tidak bimbang dia tidak dapat pahala balasan yang baik. Dan bersedih mungkin telah kurangnya wang seorang itu dengan sedekah yang diberi. Okey. Ayat 263. Ayat 263, perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi dengan tindakan yang menyakitkan. Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun. Jadi jika seorang tu dia tak dapat beri sedekah kepada peminta sedekah, jadi cukuplah dia cakap dengan elok, menolak dengan halus, dan bersopanlah terhadap peminta sedekah. Dan kita tutuplah sikap kurang baik peminta sedekah yang datang kepada kita dengan cara memaksa-maksa. Jadi maka hal ini adalah lebih baik daripada ini adalah lebih baik bagi bagi peminta sedekah tu dan juga orang yang diminta sedekah. Daripada apa? Daripada sedekah yang diberikan dengan sikap yang mengungkit-ungkit dan menyakiti perasaan peminta sedekah. Kenapa tujuan mulia sedekah tidak tercapai jika ada mengungkit dan menyakiti perasaan penerima. Allah Subhanahu Wa Taala tidak perlukan sedekah kita, sedekah hamba-Nya, sebab Dia yang pemberi rezeki kepada semua makhluk. Sebenarnya sedekah adalah cara Allah untuk menguji siapa yang bakhil, kedekut, dan siapa yang pemurah dan dermawan. Jadi kita buat refleksi pada diri kita lah. Tengok kita perlu di mana kita dalam berhubung dengan soal infak ni, sedekah. Dan kebaikan sedekah juga adalah jalan untuk mengeratkan hubungan kasih sayang, simpati dan kerjasama. Saling bantu-membantu antara golongan yang kurang berada dengan
golongan yang berada. Daripada sini akan wujudlah satu masyarakat yang harmoni. Ya. Bagaimana kita boleh sedekah kepada golongan yang belum Islam atas dasar kemanusiaan dan juga untuk berdakwah. Dan akhir ayat 264, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merosakkan sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima. Seperti orang yang mendermakan hartanya kerana riak, menunjuk-nunjuk kepada manusia, dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat. Perumpamanya orang itu seperti batu licin yang di atasnya terdapat debu, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat. Maka tinggal batu itu dalam keadaan licin kembali. Mereka tidak memperoleh apa-apa pun daripada apa yang mereka kerjakan. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Jadi, untuk jadi ayat ni Allah Ta'ala tujukan kepada orang yang beriman. Jadi untuk mendapat pahala yang besar ni, sikap penyebutan pemberian dan menyakiti perasaan penerima sedekah adalah dielakkan. Hal ini ditujukan juga kepada orang-orang yang beriman. Sebab apa? Orang beriman ni dia ingin melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala mengharamkan sikap yang buruk ini kerana kemurnian sedekah dan menjadikan tulus ikhlas kepada Allah semata-mata yang membuat sedekah mereka itu diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Katakan di sini orang-orang yang menyebut-nyebut tentang sedekahnya dan menyakiti perasaan si penerima adalah seperti orang yang bersedekah kerana riak. Apa itu riak? Di sini menunjuk. Dia bersedekah untuk orang melihat beliau untuk menunjuk kepada manusia ya. Ataupun satu lagi sum'ah. Apa dia sum'ah? Sum'ah apa dia? Tidak tahu Tuan Haji. Sum'ah ni apa yang saya faham ialah dia suka dengar orang puji kebaikan dia lah. Bangga diri lah itu. Tak tahulah, dia suka saja. Suka dengar orang puji kebaikan dia agar orang anggap dia ni orang yang dermawan. Faham. Jadi orang yang bersedekah dengan riak, menunjuk-nunjuk pada manusia dan yang mengungkit dan menyakiti perasaan penerima sedekah itu, Allah Subhanahu Wa Taala umpamakan mereka ini seperti debu ataupun tanah di atas batu yang licin. Jadi apabila hujan turun, hujan lebat turun, maka debu dan ataupun tanah itu akan hilang, akan
hilang daripada situlah. Akan inilah hilang, dia akan jatuh ke bawah ya. Jadi tinggallah batu itu dalam keadaan asal, dalam keadaan yang licin. Jadi maknanya di sini sedekah itu menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan seorang itu dia tidak akan mendapat kebaikan daripada infak ataupun sedekah yang diberikannya. Jadi sebagai penutup, saya ingin mengajak diri saya dan juga ikhwah dan akhwat untuk infak atau bersedekah dan elakkan mengungkit, menyakiti perasaan penerima, dan juga jauhkan daripada sifat riak dan sum'ah, agar infak kita ini menjadi pahala yang besar dan akan menambah timbangan kebaikan kita di akhirat kelak, insya-Allah. Wallahu a'lam. Pada itu saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Tuan Haji. Ya Allah, saya ada kesimpulan berkenaan surah Al-Baqarah ayat 206 hingga 204. Dalam surah Al-Baqarah ini mengajarkan bahawa orang yang berinfak dengan ikhlas kerana Allah akan mendapat ganjaran yang berlipat ganda. Namun amalan sedekah hanya diterima jika dilakukan tanpa mengungkit pemberian atau menyakiti hati penerima. Oleh itu, umat Islam digalakkan untuk sentiasa bersedekah dengan niat yang ikhlas, menjaga adab ketika memberi, dan mengharap keredaan daripada Allah semata-mata. InsyaAllah kita tutup majlis kita dengan mungkin ada buka pada tambahan. Ada tambahan, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit perkongsian berkenaan dengan isu sedekah ni. Selalu cabaran cabaran yang menimpa tadi kita apabila minta sedekah yang datang meminta-minta kadang-kadang seolah-olah nampak macam ada sindiket dan sebagainya kan. Ya. Tu kadang-kadang kita secara tak sengaja, kadang-kadang kita membuat air muka yang tak baik ke, patutnya nampak ramailah dengan orang ni memberi treatment dan layanan itu kena baiklah dan mereka ni. Tapi berbanding dengan peminta-peminta yang nampak lebih terhormat. Jadi peringatan pada ayat ni ana rasa lah, setujulah kita mengambil ajaran ayat tadi secara direct. Jadi kalau kita rasa tidak bersedia untuk sedekah ataupun kita syak ada apa-apa sindiket apa-apa, kita tak perlulah menghedik mereka ataupun melayan mereka dengan air muka yang masam ataupun buat tak pandang. Jadi kita kalau kita menolaklah dengan baik minta maaf, terima kasih, insyaAllah kita akan suka. Sebaik-baiknya kalau kita ada sedikit jumlah tu, bagi je lah, selesai masalah. Jadi kita keluar daripada khilaf ni lah. Ada orang kata kalau ada sedikit jangan bagi, ada orang kata bagi saja. Jadi keluar daripada khilaf tu,
apa yang kita ada tu bagilah. Ini ikhlas subhanahu wa ta'ala. Dalam surah Al-Ma'un, anda ada terbaca baru ni. Di antara orang, ciri-ciri orang yang binasa, orang yang rugi dalam solatnya ialah, di antaranya ialah orang-orang yang apabila diminta oleh orang yang betul memerlukan, kita tak baginya. Yang betul-betul sangat memerlukan, kita tak bagi ya. Tak bagi. Jadi kita haruslah mengambil kira lah, maknanya kita mengelakkan diri daripada orang-orang menjadi orang yang musallin yang rugi dalam solat, yang binasa dan diancam oleh Allah Ta'ala kepada kita walau kita bersolat. Antaranya kita tidak memberi kepada orang yang sangat memerlukan, dan kita riak dan sebagainya ya, dalam seperti tercatat dalam surah Al-Ma'un. Jadi itu sajalah, insyaAllah. Patut sekali lagi peringat sedikit pengkongsian. Ada hadir dalam sebuah kuliah agama lah, di surau yang dia sebut. Jadi sedekahlah dengan tulus ikhlas walaupun orang bukan Islam. Jadi Allah ambil kira perkara tu, kan. Tapi lain lah, of course lah, kalau dalam ibadah-ibadah khusus seperti akikah dan sebagainya, itu lain lah ya. Kurban ke ataupun lain lah. Tapi kalau nak sedekah tu tak ada masalah ya. Bukan Islam pun boleh. Kadang-kadang orang bukan Islam pudung tangan minta, bagi je lah. Tak ada sebab dia tak bagi sebab dia bukan Islam. Itu sajalah kongsian yang anda dapat kongsikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan akhi. Ada lagi insyaAllah. Kita sebagai NGO kita pun banyak juga cuba dapatkan dana sedekah. Jadi itulah kita yalah, itu untuk NGO kita lah. Tapi ini yang untuk diri kita ni, kita biasakanlah diri kita dengan sikap memberi. Kalau boleh kita bagi kita keluarkan setiap hari walaupun sedikit. Wallahu a'lam. Okey, Syarif. Okay, insyaAllah. Kalau tiada tambahan yang lain, kita tutup majlis kita dengan tasbih kifarah dan surah Al-As.